We are booking Grab right now. Dan Grab tu kelacak. Tak apalah, tunggu je lah. So, oh my god, macam mana nak stand the food? Okay. So we're trying to book a Grab right now. Sebab Grab tadi dah cancel. Kucing ni. So we're trying ordering using Grab student punya, tapi tak tahulah dapat ke tak. Macam tak dapat je. Kita minta dapat. Wow. Haters. So hari ni you nak outfit nak ke mana? Tak pergi mana pun. Tak pergi mana pun Acha. Boring lah. Kita nak pakai EXO. Cik Acha. Outfit dah macam dah kenal ni dengan dia punya tema. Nari sikit. Naik sikit. Naik sikit. Hello. Sekarang kami lunch dekat IUI Mall Damansara. Kita makan The Little Penang. I want Char-Kway-Teow. Tapi tak nak tauge. What are you getting? Tak tahu lagi. Penang kari sedap ke? Tapi aku tak tahu lah yang kat sini. Kat depan ni nasi apa? Oh ni. Pakai contact lens pun tak nampak. Hey, orang tu tak tengok menu pun kan. Char-Kway-Teow. Char-Kway-Teow boleh lah. Kita punya meeting hari ni side dish. Side dish? Kita tak ambil side dish. Tak apa. So I got my Char-Kway-Teow. And yun dapat dia punya nasi ayam. Sedapnya. Makan. Habis. Pun habis. Hayun habis. Habis. Kenyang. Mana cahaya? Tadi ada cahaya. Tak pasal sini. Sekarang kami dekat Pasar Seni, tengah tukar train nak pergi ke Datuk Keramat. Member tak boleh buka mata dah. Gila. Ada cakap dah bawa Aimo. Kita nak bawa Aimo. You TV Al-Hijrah? Oh, TV Al-Hijrah. Boleh lah intern kat situ. Mana aku? Tak nak. So sekarang kami on the way nak pergi event Kaki Acha tu. Sekarang kami on the way. So kena jalan lintas ni. Aku dah berpeluh gitu. Tak ada jalan lain sebab kami daripada LRT Datuk Keramat. So terpaksa lalu sini lah. Aku lihat kan rumah macam tempat event tu belah sini. Masalah tengok. Wait, bapak jalan ni. This is anak gajah yang pegang ekor mak. This is first and last lah buat perangai macam ni. Aisyah, kenapa Aisyah buat macam ni Aisyah? Aisyah awak. Aisyah kenapa buat macam ni Aisyah? Yun kata budak apa adventure. Tapi pegang baju aku. Aku yang jatuh. Weh, takutnya.
Weh, aku langgar dah dengan dia ni weh. Tak bawah kan? Aku tengok bawah. Aku tak tengok telefon. Kelakar lah you ni. Aish. I think kita dah nak sampai dah sebab depan tu nampak sangat banyak orang. Sekejap lah aku ni nak pakai Aisyah kat ni. Ya ke? Saya kenduri. Kan macam ada kenduri kat sini. Tak, macam event punya hall. Sama ke? Aku tak masuk je tengok video. Alhamdulillah, ada lagi. Oh, thank you. Thank you so much. Apa perasaan anda? Apa perasaan anda? I'm nervous. Okay. Thank you so much for coming. Thank you. No, so sorry for all the wait. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. Aku patut buat countdown setiap kali hang ikat kasut. Aku patut kira setiap kali hang ikat tali kasut. Kita patut thanks semua ni. Ya tu, dia pun macam sekali ke? Weh, aku rasa dia pun macam okay. Ayah dia layan je anak. Ya. Kalau ayah macam malas tu. Ni sini lah ni. Lalu. Kecil. We got the Polaroid. Polaroid? Tak tahu lah. Gambar kot. Okay, sekarang kita jalan-jalan ni. Sama bukti kita. Kalau kita hilang ni dah bukti. Inilah bukti ni pergi. Tak beli apa pun. Pergi je. Kami pergi tu semata-mata untuk meramaikan dan menyesakkan dan demi Aisyah. Aku hampir terbeli buku tu tapi aku macam nak RM20 tak balik. Mak pergi ni deria jalan mak pergi sekolah. Jalan macam ni. Macam ni lah. Penuh dengan liku-liku. Penuh dengan Cantik ke buat macam ni? Seram lah. Cepat cerita kejap kita dekat sini. kita sampai dulu. Budak tu pun pasti datang ambil gambar dengan okay, Aisyah pasti dia belah. Tak mampu lah nak tunggu lama-lama kat situ. Hari pun nak hujan weh lagi Yun. Ketakutan. Lagak. Rakam setiap kali. Ni kali keberapa dah diikat tadi kasut. Salah orang ingat. Aku tak pandai. Wah, kita ni best. Sayang 321. Oh Yun, ni best. Semua best. My god, they have project menikah suami di sini. Yun. Projek menikah suami. Dia pernah famous. Dah tengok cerita dia? Tak. Memang Maimun dengan Aiman Hakim lah pun. Tapi nama very best lagi lah. Sekarang kami kembali semula ke IUI Damansara. Sekarang kami dekat IUI Mall Damansara and we are getting Sinai. Lepas tu nak pergi bereses. You know dah apa? Ya? Lumayan cinema. Sini basuh Aisyah. Seorang lagi siapa?
Jahat ni soalan tu. Astaghfirullahaladzim. You know dia apa? Tengoklah nanti. Belagaknya, tengoklah nanti. Perkenalkan. Tolong bukakan. Oh, jasmine tea. Wah, macam tu je. Mudah. Yun tengah tengok cookies. Dia macam tertarik. Wah, cair ada s'mores. Key lime. Oh tu ada loaded blueberry tart. Betul. Sekarang kami dekat Guardian. Jun nak cari dia punya moisturizer. Aku dah nampak dah kat mana Yun. Dekat belakang Yun je. Dia nampak Miffy. Guys, tengok ni. This lip oil, lip gloss. I think this is lip gloss, but it says here like it's plum mix plumping lip gloss lah. It's so cantik, it's so pretty. It has glitter in it. I want to try it on my life. I want to try it on my lips right now. Sekarang kami dekat BSS. I'm looking for Jen Air. Can't find it yet. But there's Jane Austen. Tapi tak ada Jen Air. Ini semua bahagian buku yang orang kata magnum opus. Great literature. It's so pretty. Oh my god, jom try. Jom. You pilih baju apa Yun? Wah. It looks so cute. You guys can look, the dress is so nice. Oh my god. Yeah, I'm waiting for you. I wanna look. So cantik. I suka lah. Saya, kita kat BXS. Lambai. Depan. Buat lambai sikit. Oh yeah, cik. Suara aku tak perlu. I have read this one all this time, best gila on post. And I also have read You Have Reached Them, best gila. I'm thinking of finding one novel that I want to read, but tak tahu lagi nak ambil novel apa. So let's just see. Sampai dah rumah. Alamak, kelabunya kamera. Kau flash macam ni. Mana bekal makanan? Where did you throw your... Where the hell do you throw your food? Oh, there. Ini menggigit, that's why I'm scared. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Makan. So I have Raya Masewa, then I think I'm going to end my vlog here. Thank you so much for watching, and I will see you guys in the next vlog. Bye bye.